Keluarkan tangan boleh. Macam tu. Macam ni. Macam tu. Ni harga 20 gram ni. Sekarang ni harga 12,000 lebih. Jadi 24,000. Jadi 24,000 aku sedekahkan. Tapi syaratnya kau kena ambil sekarang. Kau kena keluarkan tangan kau ambil lah. Jadi tuan-puan, saya juga simpan sikit-sikit dalam akaun saya sendiri. Cukup 1 dinar saya keluarkan emas fizikal. Cukup 5 gram saya keluarkan emas fizikal. Cukup 10 gram saya keluarkan emas fizikal. Cukup 20 gram saya keluarkan emas fizikal. Cukup 5 dinar 21.25 gram saya keluarkan emas fizikal. Cukup 10 dinar 42.5 gram saya keluarkan emas fizikal. Tengok sekarang masih lagi ada 19 gram lebih. Nanti saya nak keluarkan 20 gram. Sikit lagi cukup 20 gram saya nak keluarkan emas fizikal. Simpanan yang baik tuan-puan yang berada di tangan kita, berada dalam kawalan kita, inilah emas yang terbaik. Emas yang terbaik bukan yang berada dalam akaun, bukan yang berada dalam sistem. Itu bukan emas yang terbaik. Sebab tu saranan saya tuan-puan, mula sahaja simpan emas, target dulu item pertama. Keluarkan dulu item pertama, iaitu 1 dinar 4.25 gram. Item pertama. Simpan sendiri. Nanti target item lain pula insya-Allah. Nak saya bantu, pergi dekat profile TikTok saya, follow saya, tengok konten-konten saya, boleh terus hubungi saya.